Hai semua, hari ni kita nak tengok satu duit yang mungkin ramai generasi baru tak pernah pegang, iaitu duit kertas RM2 Malaysia. Kalau saya first time jumpa duit ni masa dapat duit raya zaman kecil-kecil dulu. Masa tu rasa RM2 besar sangat nilainya, dapat beberapa keping pun dah seronok. Duit kertas RM2 ni dulu memang digunakan dalam kehidupan harian. Zaman tu RM2 boleh beli macam-macam benda. Budak sekolah pun dah kira banyak untuk belanja. Ramai orang ingat Malaysia cuma pernah ada duit RM1, RM5 atau RM10. Tapi sebenarnya duit RM2 juga pernah digunakan sebelum dihentikan. Sekarang duit ni dah jadi salah satu barang nostalgia. Ada orang simpan sebab kenangan, ada juga yang kumpul sebagai koleksi duit lama. Bila tengok semula duit RM2 ni, terus teringat zaman raya dulu, buka sampul duit raya, tengok dapat duit RM2 memang rasa kaya sekejap. Zaman dulu nilai kecil pun rasa besar. Sekarang RM2 mungkin cepat habis, tapi kenangan dia masih ada. Macam mana pula dengan korang? Pernah guna atau pernah dapat duit raya RM2 masa kecil dulu? Cuba kongsi dekat ruangan komen.